Kau dah kerja keras ke belum? Kau tujahkan tenaga kau, okey, dopamin kau ke arah benda yang betul. Okey, kalau kau sendiri lemau-lemau duduk sofa sampai meloyot, itu apa function? Ha? Kau kalau tengoklah sekali imbas pun dah tahu dah. Tak pergi mana. Okey? Tapi ubah. Kita boleh ubah. Kita ada masa. Okey? Kalau kau rasa kau tak ada perubahan, cuba hari ni. Cuba hari ni kau ubah diri kau. Okey? Daripada setiap aspek. Okey? Tak pun kau tak boleh buat empat-empat. Empat-empat daripada kau punya physical, mental kau, spiritual dan juga financial. Kau buat dulu physical and mental. InsyaAllah kau boleh terus fly. Tapi untuk jadi berjaya dalam setiap penjuru hidup, kau perlu konsisten. Jadi macam mana kau perlu konsisten? Engkau cuba attract diri kau jauh daripada attraction, iaitu lagi-lagi scroll berpanjangan dan main game. Okey? Cuba tujahkan kepada tempat lain. InsyaAllah kau akan berjaya.